Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan daripada drcreator.com. So ni slot kedua kita, iaitu Toyota Alphard. Ni LGH 30 tahun 2020. So kita dah check kereta ni. Secara kosmetik dia tak ada masalah sangat. Semua function elok je. Okey, pintu power door dia apa semua. Ada lampu ambient lights. Ni ada pilot seat. Ni boleh naik kursi kan, dekat lutut tu boleh naik. Tak ada masalah, dalam tak ada masalah. Entertainment dia pun okey, tak masalah. Cumanya dekat dia punya sistem dia. Sekejap saya tunjuk sistem dia. Kita scan. Ada beberapa error yang perlu di-check balik lah. Okey, boleh tengok lah sini. Ya, ada merah-merah ni, nak kena check balik. Ok, so kita masih dalam proses check lagi ni. Nak tengok belah bawah ada carriage dia macam mana. Tapi body tak berapa cantik lah. Painting. Depan ni tak tahu, mungkin macam pernah, tak tahu lah accident ke. Kau nampak tak berbelah-belah polish ke semua ni. Ok, ni ada kesan-kesan. Ada kesan-kesan foto-foto macam ni. Nak kena check balik, nak tengok balik. Takut kereta ni pernah banjir ke kan, nak kena check balik, nak tengok betul-betul ni. Alright, so stay tune. Siapa yang berminat untuk dapatkan pemeriksaan PPIs, kereta recon, kereta terpakai, boleh roger saya di drcreator.com. ok, Assalamualaikum.